ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد رسول الأمين سيد القونين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. صدق رسوله. رواه أحمد واللفظ له ورواته ثقات، والطبراني في الكبير الأوسط والحاكم وصحيح أسناده. Sidang hadirin di medan ilmu yang dikasihi dan dihormati, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat yang mulia ini, seperti mana biasa kita meneliti dan kita memerhati beberapa hadis Rasulullah SAW dalam bentuk wasiat-wasiat, dan telah kita dengar daripada Ibu Muhammad Abdul Farhan Sani ilmu-ilmu yang boleh memandu kita kepada jalan yang benar. Di mana wasiat yang ke-19 pada pagi ini, kita nak perhati, kita nak lihat satu yang diberitahu Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, jahidu fi sabilillah. Berjihadlah di jalan Allah. Sesungguhnya jihad di jalan Allah itu adalah salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Jahidu fi sabilillah babun min abwabil jannah. Dengan jihad tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya daripada minal hammi, daripada keresahan, wal ghammi, dan daripada kerusingan dunia dan akhirat. Sadaqa Rasul. Itu antara hadis yang cuba kita nak menafaatkan pada pagi Jumaat yang mulia ini, kerana kita faham khususnya kepada pencinta-pencinta Islam yang mahu melihat bahawa Islam itu menjadi satu ad-din, satu cara hidup yang boleh menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Maka di sana banyak cabaran-cabaran, banyak halangan-halangan, calang-calang orang boleh melaksanakan tanggungjawab ini, kerana di keliling kelalan mereka ada penghalang-penghalangnya, ada golongan yang tidak suka, terutama dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan nafsu dia. Maka di sana perlu kepada satu usaha yang lebih dalam usaha kita untuk mendaulatkan agama Allah. Maka kita perlu kepada satu jihad ataupun satu usaha yang bersungguh-sungguh, dengan menggunakan tenaga kita, dengan menggunakan akal fikiran kita, dengan menggunakan harta benda kita, semata-mata kita nak lihat bahawa agama Allah ataupun din Islam itu ataupun peraturan-peraturannya dapat dilaksanakan kepada manusia. Sebab kita dah sebut Allah Ta'ala pencipta kita,
Allah Ta'ala yang mentakdirkan segala-galanya kepada kita. Allah Ta'ala mencipta bumi, mencipta langit, mencipta semua yang ada di kaun, di alam ini. Dia menciptakan segala-galanya. Jadi untuk itu kita semestinya rasa yakin, dan kita yakin bahawa hanya melalui ketentuan Allah sahaja yang boleh memberi, menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Dan di mana nak mengukuhkan sebagian Rasulullah SAW kata tadi, apabila kita berjihad, salah satu daripada babun min abwabil jannah, boleh menyebabkan orang itu masuk syurga. Ini dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tuhan janji dengan kita. Janji Allah janji benar. Tidak bela. Sebagaimana dia janji dengan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tuhan janji setiap yang bernapas ni pasti akan merasa cengkaman maut. Ada orang terlepas dengan mati? Tak boleh terlepas. Ini janji Allah. Sama ada dia tu buat persiapan ataupun tidak persiapan untuk balik ke akhirat, Allah Ta'ala kata siapa masa aku ambil. Ini janji Allah. Dan janji Allah ni tidak, memang pasti berlaku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang ada bernapas ni pasti akan merasai bagaimana cengkaman maut. Untuk pisah kita daripada dunia kepada suatu alam lain, alam akhirat. Sebab kita dua unsur. Pertama jismani, kedua ruhani. Jismani dia buat sini, hasil daripada Allah Ta'ala ambil bahan-bahan dunia ni, turab ini buat manusia, dan ditiupkan roh asal dulu. Apabila kita mati, ini unsur kita kena pisah. Nak pisah benda ni kena maut. Dia ambil, malikul maut ambil, bawa ke ruh, tinggal body sini. Itu untuk mengadili kita. Jadi di sana Allah Ta'ala berjanji. Dan ayat Al-Quran kadang yang telah kita dengar, yang biasa kita kalau usrah, dalam usrah kita baca semua ayat ni, Allah Ta'ala berjanji pada kita berhubung dengan orang yang bekerja keras, berjuang di jalan Allah ni diberi syurga. Bukan satu harga yang murah. Kerana kita nak pergi itu halangan banyak. Contohnya, kita orang Islam faham bahawa peraturan Allah Ta'ala saja yang boleh menjamin kebahagiaan manusia dunia akhirat. Tetapi di sana ramai orang yang tidak boleh terima. Kita yang beriman, kita yang ada ilmu Islam ni, kita yakin bahawa melalui peraturan Allah sahaja boleh menyelamatkan manusia. Itu kita yakin. Tetapi di sana, di luar, ramai orang yang tak setuju, ramai orang yang tak terima, bahkan bermacam-macam pandangan. Maka ini menjadi kita nak kepada kekuatan, nak kepada power. Kalau tidak kita lemah. Karena di sana tu kalau kita berjihad, dalam jihad ada tiga. Al-jihad, jihad nafsu minasyaitan, jihad untuk lawan syaitan. Ini kita memang biasa lah, jihad lawan syaitan, jihad nafsu. Itu satu peringkat pertama. Kemudian jihad halil fusuq wal asyan. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang suka maksiat, orang suka buat kefasikan, muka kerusakan atas muka dunia. Itu satu hal lain pula. Kedua, jihadul kuffar. Kita nak menghadapi orang kufar, orang kafir yang sisa merancang bagaimana nak lemah Islam, bagaimana nak hina Islam. Dia buat Kaabah, dia buat bentuk Kaabah, bangunan Kaabah di Washington. Dia bukan untuk orang pergi untuk buat masjid, untuk idarat dalam. Ini sakit jiwa kita. Kita orang Islam pergi di Mekah, habis beratus puluh ribu pergi tawaf, pergi syair, pergi tawaf sunat ke, pergi umrah ke. Dia nak mempersedakan Islam, nak menyakit hati umat Islam,
dia pergi buat bentuk Kaabah min warad dalal. Ini jahatnya kufar. Inilah kita hadapi. Maka perlu kepada persiapan yang kuat. Nak menghadapi nafsu perlu persiapan yang kuat. Kita akan cuba lihat setahu mana kita membuat persiapan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini ayat ni dibaca oleh kita, sama ada anak-anak kita, pemimpin-pemimpin, apa tu gerakan-gerakan Islam, baca ayat ni. Maka kita juga semua baca. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hendakkah aku tunjuk pada kamu satu perniagaan? Guna perniagaan ni. Sebab di sana tu ada ayat innallaha ashtara minal mu'minin, ada ayat lain. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, nakkah kami tunjuk pada kamu satu perniagaan? Mungkin dengan menggunakan perkataan perniagaan ini boleh menarik perhatian kita. Kerana nego-nego ni utuh. Orang korporat ni hebat. Orang nego ada duit. Mungkin apabila sebut tijarah tu memberi rangsangan, memberi cetusan. Bukan senang lah. Nah, kalau kita kata al-adullukum ala zira'ah, nakkah aku menunjuk pada kamu sebagaimana orang yang petani? Mungkin tak ada sangat. Sedangkan zira'ah itu sesuatu benda itu juga. Nah, memberkat siapa yang tanam, sama ada tanaman hasilnya dimakan oleh manusia, dimakan oleh burung, orang ambil ke illa bihi sadaqah. Bukan kecil, tetapi Allah guna tijarah. Wahai orang yang mukmin, orang beriman, adakah nak kamu tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan tunjikum min azabin alim, yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah yang pedih. Ini azab Allah yang pedih. Dia tanya kita, bapa Allah Ta'ala tanya kita? Sebab Allah Ta'ala berilah kepada kita boleh mikir, boleh belajar, boleh baca, boleh nulis. Nah, ini manusia. Tidak ditanya pada masyarakat makhluk lain. Manusia dia tanya, hal adullukum, mu aku beri dah panduan, aku beri Nabi, aku beri Al-Quran, aku beri mu akal fikiran yang waras, aku beri keupayaan kamu untuk belajar, aku beri keupayaan kamu untuk buat persiapan, untuk berbincang, untuk dipanggil berfikir. Ada belaka tu habis kita. Maka Tuhan kata, nakkah kamu tunjuk pada kamu, biar kamu boleh mikir, biar kamu boleh renung? Tak. Sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah. Nah, modalnya tu'minuna billah. Nak kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab itu di dalam iman ini sesuatu yang amat mustahak dan penting. Ya. Wa rasulihi, ini tawaran Allah. Boleh nak menyelamatkan kamu? Kamu beriman dengan Allah. Inilah yang kita bila ada di sini, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Maka ambil hal tadi daripada wasiat Rasulullah SAW tadi, kerana berjihad fi sabilillah. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa tujahidu fi sabilillah. Adalah kamu berjihad, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu, dengan jiwa raga kamu.
zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu reti. Ini tawaran Allah Ta'ala tunjuk. Pertama ialah dengan kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman dengan Rasul yang membawa risalah, yang menjadi panduan, yang boleh mencerita kepada kita perkara-perkara ghaib kita tidak mampu untuk fikir, dan Allah Ta'ala boleh melalui Nabi mencerita pada kita perkara-perkara ghaib secara kita beriman dengan secara sam'iyat. Kita beriman secara dengar, nak tengok tak boleh, nak rasa pun tak boleh. Nah, yang kita ni secara imannya kita dengar daripada Rasulullah, apa yang disapa ke Rasulullah, kita beriman. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum min dhunubikum. Kesan yang pertama sekali dia Allah Ta'ala kata, kalau kamu boleh berjihad dengan harta benda kamu, dengan jiwa raga kamu dalam kerja-kerja yang lebih luas, dalam kerja-kerja untuk jihad, pertama sekali di kita lah. Nah, sebab kalau kita baca hadis-hadis, pertama sekali ialah kata dia jihadul nafsi min syaitan. Kita boleh buat persiapan untuk menghadapi gangguan, menghadapi syaitan ni. Dia sentiasa menodai kita, bisikan dalaman pada kita. Memang begitu. Jadi kita ada persiapan. Nah, jadi di sinilah kalau kita boleh menjadi orang yang berhadapi dengan bisikan syaitan tadi, yang pertama Allah Ta'ala boleh memberi kemaafan, ataupun boleh yaghfir lakum zunubakum, boleh memberi kemaafan bagi kamu terhadap dosa kamu. Bagi orang di, misalnya kita di hadap mahkamah, naik masuk dalam kandai dia, bersumpah demi benar tersulah semuanya benar. Nah, waktu dia tuduh, apa keadaannya kalau kita diberi maaf oleh mahkamah atas tuduhan pada kita? Waktu itu kita berasa lagu mana? Berasa lagu mana? Berasa sedih ke? Kita rasa gembira, rasa suka, kerana perbuatan kesalahan kita dimaaf oleh pihak mahkamah, kerana hakim kata pertama kali. Nah, pertama lagi yang benda ni, dan ada unsur-unsur kerana terlupakan sebagainya, kita maaf. Apabila diberi kemaafan, bagaimana kita? Oh, memang suka dah. Bagi juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akhirat nanti, kita perlu ada kemaafan itu. Sebab kita tahu terdedah kita ni memang orang boleh buat banyak kesalahan, tidak ada orang tidak bersalah. Nah, ada orang banyak bersalah dalam hidup hari-hari, sama ada dengan diri sendiri, dengan keluarga dia, dengan masyarakat dia, dengan jiran dia, dengan pelanggan dia dan sebagainya. Maka kita terdedah dengan banyak kesalahan. Oleh itu Allah Ta'ala beri tawaran, bagaimana cara kita kena ada sifat juang, sifat nak pertahankan kemuliaan Islam ini. Ini jadi terbalik. Kita bersungguh-sungguh, kerajaan bersungguh-sungguh masuk dalam enactment kerajaan negeri untuk laksanakan konun jenayah, kerana jenayah tu banyak. Dia tutup Allah, ada berbagai-bagai tentangan daripada manusia juga. Ini dah. Patutnya kita beri sokongan, kita beri takyid kita bahawa ini perlu. Jadi sebalik. Jadi untuk itu Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita apabila kita dapat menggunakan harta benda kita, menggunakan harta benda kita ataupun jiwa kita dalam usaha-usaha untuk menegakkan kebenaran, ataupun dalam usaha kita untuk jadi kita ni orang berilmu. Orang ilmu saja tak boleh dipedaya. Orang ilmu, apabila orang ada ilmu,
dia banyak baca, dia banyak mendapat maklumat daripada Al-Qur'anul Karim, daripada Rasulullah, daripada para ulama, boleh menyebabkan dia menjadi seorang yang mukhlasin, seorang yang ikhlas dalam hidup dia. Sebab orang ikhlas ni lah yang kita tahu yang ditakuti oleh syaitan. Sebab kita kata tadi, kita kata jihad tu jihadun nafsi minas syaitan. Dia ada 3 dalam kitab ni. Kita ambil itu dulu. Jadi kita boleh menghadapi tipu daya syaitan. Sebab dia ni memang sememangnya berusaha untuk kita menunduk ke ikut cara dia. Jadi dia adalah kisah yang panjang, bukan satu kata sebutan-sebutan biasa. Tak, dalam kita menghadapi tekanan-tekanan, dalam menghadapi syaitan ini, dan dia nak menodai kita ni, memang ada cerita. Tak, kalau kita rujuk kepada surah Sad, apabila iblis ini tidak patuh kepada perintah Allah. Ini bukan baru, tak patuh perintah Allah, ini cerita kerja iblis. Manusia yang tidak patuh pada perintah Allah juga boleh kita sama semua dengan iblis juga. Nah, sebab Allah Ta'ala beri pada kita ni melebihi daripada apa yang kita fikir. Nah, atas tubuh badan kita ni, kalau kita tengok alat penghazaman pun cukup dah. Alat penghazaman ko, cara darah ko, ikutlah gapo pun doktor-doktor oyak kita, kita tak reti. Tetapi semua tu berperanan untuk menjadi seorang itu hidup baik. Nah, hidup dengan baik atas muka dunia, boleh bergerak, boleh ke sana, boleh ke sini. Itu kerana Allah Ta'ala cipta kita begitu rupa. Tetapi kalau kita tak terima hak Allah Ta'ala tu, kita supaya boleh. Sebab kita baca ayat, apabila Allah Ta'ala suruh Iblis ini untuk sujud pada Adam, pada awal cerita dulu, dia tak tunduk. Qala Iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya istakbarta am kunta minal ali. Tuhan tanya kepada cerita panjang ada dalam Quran. Iblis ni tak ikut perintah Allah. Kalau manusia tak ikut perintah Allah, apa serupa je. Kita nak kata dia tu malaikat, ada. Dia tak ikut. Sebab di segi ni serupa makhluk Allah. Iblis pun Tuhan buat, kita pun manusia Allah Ta'ala buat. Kita tidak di bumi, kita unsur tanah, dia unsur api. Tak serupa. Tetapi semuanya mesti patuh pada Allah. Nah, kerana yang penciptanya Allah. Yang membuat tempat duduk ni pun kita bumi, Allah Ta'ala juga. Yang buat udara pun Allah Ta'ala buat juga. Yang buat nasi ke apa, minum air, Allah Ta'ala buat juga. Lepas tu Iblis dia cara dia hidup dia, cara dia. Apabila Allah Ta'ala perintah supaya patuh pada Adam atau sujud hormat pada Adam, dia rasa Adam ni keturunan manusia, kita lah buat daripada tanah. Ada dalam cerita tu panjang. Jadi Allah Ta'ala tanya dia, ya Iblis, ma man'aka an tasjuda lima khalaqta bi yadayya istakbarta am kunta minal ali. Allah berfirman, wahai Iblis, apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada makhluk yang aku telah ciptakan? Nah, yang pokoknya Allah telah cipta, sama ada dia daripada tanah ke, sama daripada besi ke, daripada emas ke, Allah Ta'ala cipta. Tuhan nak uji di segi perintah dia, bukan masalah nak uji di segi Adam tu, nak uji perintah dia. Nah, Iblis pada Iblis, adakah engkau berlaku sombong, takabur, ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? Yang kamu tak boleh ikut. Apa jawapan dia? Qala ana khairun minhu. Ini payah. Nah, lebih baik pada dia. Nah, Ambon lebih baik daripada manusia. Khalaqtani min nar. Apa kata dia? Ambon ni dibuat daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dia tu buat daripada tanah tu.
tanah di dunia ni, tanah liat. Nah, mungkin bercampur dengan gapo tak tahu. Ini bagi iblis, tak terima. Nah, apabila Allah Ta'ala memerintah saja makhluknya, pencipta yang dia cipta tu enggan, tak mau ikut, Tuhan kata qala fakhruj minha, Tuhan perintah, nah, tak boleh duduk dan atau dalam syurga. Ini kita kata lama, sebab mana sebut ada kita nak jihad nafsi ni untuk lawan benda ni lah, lawan syaitan yang telah mengaku dan telah berikrar, bersumpah dengan kebesaran Allah waktu itu untuk menodai kita. Kita kena ingat, dirakamkan Al-Quran Karim, ada dalam Al-Quran. Walaupun kita tak boleh tengok dia, walaupun kita tak boleh bahasa lagu mana, memang ada, memang dia menodai kita. Berapa waris nak uji kita lah, sebab kita makhluk Allah, kita dicipta oleh Allah. Apabila kita dicipta, dia nak uji kita. Kerana tempat dunia ni tidak sebaik tempat yang kita kata min abwabil jannah tadi. Tempat kita ada ni bukan sebaik semana-mana Tuhan buat di akhirat tu lebih baik, lebih hebat. Mala ainun ra'at wala sam'un, matamu tak pernah tengok, telingamu tak pernah dengar, dan tidak tergambar pun, tidak tergoris pun, tidak terlintas pun dalam hatimu, yang Allah Ta'ala sedia. Ini tempat yang fana. Tetapi oleh kerana manusia tu tidak mendapat maklumat yang betul, atau sengaja tak terima, ada bahasa sini lebih baik. Cara apa kubur ni? Nah, cara apa kubur? Kita jangan kacau kubur, dia kata. Ini manusia. Sedangkan kita adalah sementara. Diuji semua kan? Pemimpin, cara pemimpin. Nah, pegawai, cara pegawainya. Nah, kaki tangan, cara kaki tangannya. Orang awam secara orang awamnya. Rakyat dipimpin, diuji. Pemimpin diuji. Pegawai diuji semua. Sebab ada satu tempat lain lagi di nama akhirat. Memang ni benda ada. Nah, supaya kita boleh tengok planet Zuhar ke, planet Mustari ke, sebab tak nampak kita. Tuhan tu tak jauh. Kalau ada nampak link kecil-kecil, kita tak ada mikroskop nak tengok dia. Tak boleh dah. Ada tak ada bagai tu? Bagai ada. Bagai ada. Nah, bagai memang ada bagai. Cuma kita tak nampak. Allah Ta'ala buat begitu rupa sistem alam ini yang hebat ini, sehingga kita tidak terasa dah bahawa kita duduk atas muka bumi Allah yang, ya Allah, berlaku dia ni, perjalanan ada, pergelilingnya ada dalam planet yang besar ni. Kita tak terasa kehebatan Allah. Dia tu ada, sistem tu ada. Nah, iblis tu ada. Bahkan bukan saja iblis yang boleh mundur, manusia pun sama juga. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada juga manusia jenis syaitan. Nah, ni boleh. Masya-Allah. Ni lah tu cakap buat undang-undang ni. Nah, waktu pagar dia langgar. Orang dah terima undang-undang Islam. Rakyat terima, berdewai terima, sultan terima, mari menghina Melayu Kelantan. Nah, mari kita kata tak perlu buat lagi undang-undang duduk ni, sebab Mesir pun tak buat, dia kata. Masya Allah. Mesir itu bukan tak buat undang-undang, nak bunuh orang Islam pun. Mesir ni bukan tak undang-undang Islam, pejuang Islam dia bunuh. Kita nak tiru Mesir, ada orang kafir mari lah, mu tiru Mesir lah. Sebab apa? Sebab orang di Mesir tu bunuh pejuang Islam. Mana nak ayat gitu. Mari ayat benda kecil je, benda kecil je antara syarat Islam ni dalam Quran kata Ustaz Nasruddin sedap sikit. Sunat tu besar ke kecil? Nah, sunat tu besar ke kecil? Tak sunat tak boleh wajib. Buat macam dia kata. Tak buat kecil lagi. Ini jadi
Ini ada daripada minal jin wal ins, manusia jenis syaitan. Dia tak diterima benda-benda daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia syaitan ni apabila dia menguasai manusia, dalam ayat tertentu ada. Contohnya satu ayat yang ada kali. Tak boleh. Baik. Kita teruskan lagi. Pada perbincangan yang berlaku di suatu waktu dulu. Waktu kita pun tak ada lagi. Asal usul manusia beratus juta tahun ini sejarah. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita diberi satu maklumat yang benar. Bukan khayalan. Kita sebut dah zalikal kitab la raiba fi, yang demikian itu kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan. Kalau benda bola putih tu tak ada sikit pun hitam. Nah, tidak ada keraguan. Sama dengan cerita yang dia beritahu tentang dialog dengan Allah Ta'ala terhadap syaitan ini, bagaimana angkuh dia. Nah, sebab dia kata qala fakhruj fa inna qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah Ta'ala kata pada dia, kalau demikian keluarlah engkau daripadanya, daripada daerah langit atau dari kumpulan malaikat atau dari syurga ni, keluar daripada suatu alam yang Allah Ta'ala buat dah situ. Kita nak kasih tak tahu mana tempat tu, memang ada. Nah, seperti mana Abang kata tadi lah, kita nak kasih kumpulan-kumpulan galaksi-galaksi yang berjuta-juta beredar di angkasa lepas ni, kita nak kasih tadi. Kita sendiri pun kita tak tahu yang duduk atas satu bumi yang besar ni, yang bergerak, yang beredar ni, kita tak terasa. Cuma kita tengoknya peredaran matahari ada al-laili wan nahar, ada siang ada malam, ada siang ada malam. Ini semua satu pergerakan yang amat seni, yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak erti. Nah, oleh sebab itu Allah Ta'ala kata fakhrud minha, daripada sistem yang ada, di sistem alam yang Allah Ta'ala buat kerah di sana tu, mau keluar pada sini. Maknanya nak letak di dunia ini, nak keluar kata fa innaka rajim, engkau adalah satu makhluk yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat aku, dilaknat oleh Allah terus menerus hingga ke hari kiamat. Bila masa wallahu a'lam. Nah, kalau kita tengok sistem ni yang begitu hebat ni, nak boleh ke kiamat tu, nak boleh susah semua perjalanan planet-planet dan juga segala kawakib bintang-bintang yang dia buat ni, kita terasa sangat-sangat kagum. Bila masa Tuhan beri tempoh dia, aku laknatmu kerana tidak ikut perintah aku. Nah, sehingga hari kiamat kita sedar tak? Kita beratus kali buat benda Tuhan marah. Nah, beratus kali, berulang kali buat juga, tapi kita Allah tampil rahmat kepada kita. Ada caranya ialah kita melibatkan diri kita dengan suatu pekerjaan yang mulia di sisi Allah, kita dapat keampunan. Itu boleh tahan kedudukan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi akhir zaman mari banyak bawa rahmat pada kita, banyak rahmat pada kita berbanding dengan Nabi-Nabi dulu. Dan kita beri tempoh tak lama duduk atas muka dunia ni. Nah, jangan sedar sangat, muka tempoh sebentar ya. Lepas tu orang lain main pula. Hak duduk dulu 20 tahun dulu orang lain sini ni. Nah, mungkin 10 tahun lagi orang lain pula dah ni. Nah, mari duduk sini. Mereka itu akan pergi dan ganti, pergi dan ganti. Inilah seterusnya. Maka Allah Ta'ala kata, aku laknatmu sampai hari yang akhir kiamat nanti. Dia merayu. Tak merayu.
qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta lagi, dia kata qala rabbi fanzurni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, jika demikian berilah tempoh kepada aku hingga ke hari mereka dibangkitkan. Dibangkitkan. Dia minta tempoh. Tempoh tu bukan ada saja. Kita kena tempoh yang diminta oleh iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempoh itu qala fa innaka minal munzarin. Tuhan beri tempoh dia. Tuhan berilah, tak apa aku beri tempoh tu. Allah minta aku beri. Ila yaum waqtil ma'lum, pada hari tertentu. Tuhan kata aku beri pada masa tempoh tertentu aku beri. Maka dia kata jawab dengan penuh sombong, qala fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kuat kuasa yang ada padamu, keagunganmu, izzah yang ada pada kami ya Allah, wahai Tuanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu dia. Aku akan menyesatkan mereka semua. Artinya barang ni ada. Jangan kita rasa ada pun. Tetapi apa yang kita, barang ni ada. Barang ni sentiasa attack kita. Supaya qala la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhul mukhlasin. Itu dia. Ada illa juga, ada kecuali. Kecuali inilah kita kena cari, kena dapat kecuali ni. Illa ibadaka minhum, kecuali hamba engkau daripada mereka itu, minhum al-mukhlasin, yang mempunyai keikhlasan dalam buat kerja amal dia. Ini ikhlas mari dalam ni. Kita kena didik, kena dicari cara bagaimana kita boleh menjadi seorang Allah yang mukhlasin. Di situ tak ada attack kita, tak ada attack. Sebab tu bagi orang pengamal Darus Syifa ke, pengamal membuat orang manusia ni dengan Al-Quran dan Sunnah, dia kena mukhlasin. Dia beritahu pada kita, orang yang berpengalaman lah dalam masa gangguan syaitan ke, dalam masalah sihir ke, itu benda-benda gangguan kepada akal manusia, emosi manusia. Ada gangguan pada dia menghalang kita daripada benda yang tak baik. Apabila dia bisik benda baik, jangan buat. Benda bisik benda tak baik, kena buat. Itu bisikan. Ada juga perkara-perkara berupa betul sihir, daripada gangguan-gangguan sihir. Maka kita tanya orang-orang yang mengamal amalan melalui sunnah, Quran dan sunnah ni, dia kata kena kita ikhlas, tenang, ikhlas, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu kita boleh menghadapi. Benarnya sihir ni zaman kita ingat tak ada dah, zaman moden hari ni. Oh banyak, apa tanya dia kata banyak lah. Sari-sari beratus-ratus orang jumpa dia perubatan secara Al-Quran dan Sunnah ni, ataupun Darus Syifa ni. Rupanya ramai orang yang menggunakan sihir lagi sampai hari ni. Kalau kita dulu kita dengar ada orang sebelah sana tu, kalau nak pilih kan guna sihir juga. Pergi cari tocah lah, pergi cari apa. Tapi kita nak ayatnya bagai tu ada. Bagai ada. Wa ayyuba iznada rabbah anni masani dur. Nabi Ayub pun ada, Nabi Ayub lama sakit, sehingga kan anak dia mati semua. Ada pun Tuhan beri anak dia balik. Banyak cerita dalam Quran ni. Kita teruskan sekali lagi. Qala batika la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Ini antara halangan, antara yang boleh menyebabkan kita dipesongkan daripada jalan betul. Maka perlu berjihad. Dipanggil jihadun nafs, untuk kita lawan. ولهذا كان لابد إذا أراد الإنسان أن يتغلب على عدوه
an yataghallaba awwalan ala nafsihi, sebelum kita mampu menundukkan musuh kita. Ni nafsu kita ada lawan. Orang bagi duit dia suka orang 400 kan? Tak apa dah tu. Allah. Walaupun dia bukan Islam. Rakak tinggi. Berapa? Bagi duit. Dan kalah dari segi tarbiyah ruhiyah, kalah dah. Sebab dia katakan di sini walizaka walihadza kana la budda an idza aral insan ay yataghalla ala aduwihi. Apabila kita nak menguasai musuh kita, musuh kita merancang untuk jatuh Islam, musuh kita merancang untuk laga-laga kalau sesama Islam. Ini cerita musuh. Kalau kita hak bahawa Islam ni bertapak di Kelantan, kita kena laga pemimpin dia. Dia belaga sama sendiri, kita masuk celah. Benar lah kita. Itu je kehidupan musuh. Jadi oleh itu, pertama kita ada persiapan. La budda iza arada al-insan an yataghallaba ala aduwwihi, kita nak memenang terhadap musuh kita, lawan kita kena kuasai diri kita sendiri. Kita tidak dapat dibisik oleh bisikan-bisikan yang jahat. Ini tidak ada pertahanan diri, tidak ada perisai dia panggil. Kita nak puasa ni as-siyamul junnah. Tak lama nak puasa nak mari ni. Puasa-puasa tu perisai pada kita lah. Apabila kita puasa di Ramadan lepas, kita puasa dengan baik, kita ada perisai yang boleh kita menghalang daripada segala kejahatan. As-siyamul junnah. Mari puasa pula, kita tambah perisai lagi. Mari puasa qalbu, mari puasa qalbu. Tak ada perisai, tak ada kekuatan. Allah Akbar. Panggil musuh duit suka ay yataghallaba awalan ala nafsihi wa hawahu. Kita menguasai hawa nafsu kita. Bukan kita nak tamatkan nafsu, kita nak betulkan nafsu kita dengan kehendak Allah. Tuhan beri minuman, kita minum. Tuhan kata jangan minum ni, kita ambil juga. Maha minuman tu beratus jenis ada. Ada minuman arak, buat berbagai-bagai jenis minuman arak. Marak tu mana mampu, buat comel botol dia, buat comel dia punya package dia, tak dia pak bebas cukai. Orang dia tengok gini je, tak boleh lepas lagi pula, sebab dia punya kotak dia tu comel. Sebab amal penuh dia gini Brunei. Raja Brunei kata kita pada peringkat mula-mula kita denda peminum-peminum arak ni. Kita tak harga tinggi, naikkan cukai 10 kali ganda. Nah, kalau 1,000 jadi 10,000. Minum juga dia kata. Sebab apa? Pengeluar tu buat dia punya package, buat poin comel macam air bang dia buat. Maka apabila orang lalu kata orang peminum dia lah, peminat dia beli juga. Akhir dia kata kita guna perintah haramkan arak habis pada muslim dan tidak muslim. Cuba dia itu dia pernah. Jadi baik, kita kena menguasai diri kita dulu. Menguasai diri kita melalui zikrullah, baca Quran. Di samping kita mempunyai boleh menyuci bersih diri kita daripada gangguan-gangguan tadi, kerana kita apabila kita masuk dalam Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita dengar nasihat hadis, kita akan jadi orang yang mukhlas. Kalau kita duduk Islam ni, Islam dengan betul, nak perjuangan Islam, perjuang dengan betul. Nah, susahkah kita, senangkah kita, kita akan melaksanakan kerja-kerja Islam ini dalam keadaan senang dan susah. Sebab tu dia kata infiru khifafan wa thiqalan. Perintah Allahnya infiru khifafan wa thiqalan. Dalam masalah mempertahankan benda-benda ni, naklah kamu beramai-ramai keluar. Kalau perai-perailah. Kalau dalam demokrasi ni kita keluar beramai ngundi lah maknanya. Tak. Dalam demokrasi memilih kuasa ni melalui undi. Nah,
tidak bagi zaman hari itu, bagi zaman negeri perang terbuka dengan kafir ini, infiru khifafan. Perintah Allah Ta'ala, walaupun kamu hendaklah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan rengeh dan suasana mudah. Nah, kerana musuh tidak hebat, mudah untuk kita hentam dia, untuk kita mengasihi dia. Atau wasiqalan, dan dalam keadaan berat, payah disebab berbagai-bagai tanggungjawab. Ini banyaklah bagi pengalaman orang yang mengelipatkan diri dalam perjuangan ini, banyak hal dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan masanya. Mungkin saya rasa berat nak tinggal kerja ni tak ada habis lagi, waktu padi dah masuk dah, nak tinggal lagu mana, buah-buah banyak ni. Dalam suasana kita perlu untuk keluar, untuk beritahu, untuk menyatakan kebenaran, itu cabaran. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu kena keluar dalam keadaan rengeh, keadaan berat, kena keluar, dan kamu berjihad dengan harta kamu dan jiwa kamu fi sabilillah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sama dengan tadi juga ayatnya akan ada persamaan, yang demikian itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu. Itu saja. Kita pergi secara ringkas saja. Kedua, al-jihad ahlul fusuq wal isyan. Dalam kita menghadapi golongan-golongan yang fasik dan suka buat maksiat, ini satu hal. Ini mencabar kita sebetulnya kuasa yang ada pada kuasa pada kita. Contohnya kita kata nak jadi, tahu jihad tak jihad, nak jadi kawasan kita ni kawasan yang apa ni, sipal rokok misalnya, katakan nak jadi kawasan medan ilmu, termasuk kawasan jual, mari lawan ada jual rokok, kita nak beramal, jangan isap rokok. Kawasan ni kawasan aman, kita nak ajar. Namun nak isap rokok kat rumah lain, suku lain lah, tak si ajar anak-anak kita, tak si ajar orang tertentu, nak suruh selamat dada jadi sihat. Nah, benda-benda ni benda tak comel. Jadi kita nak jadikan kawasan medan ilmu kita mana sipar rokok, katakan. Itu satu jihad, kita nak berjihad. Hai, tahu amo. Kini amo kena pergi jauh, tak apa lagi pun. Dia kata, ai kalau amo tak kena rokok sebatan tak buah ni. Misalnya. Ini itu satu cara bagaimana kita nak latih diri kita supaya kita boleh menghadapi benda yang tak comel dengan secara rela. Jangan cara paksa. Kita tinggal dengan paksa ni nyai sakit jiwa. Sakit jiwa tak? Marah. Wah, no, ustaz marah dah. Yang jiwa marah. Jangan kita tinggal dengan sesuatu dengan keredaan. Dengan kita faham bahawa perkara maksiat, perkara fasik ni tak main, kena tinggal. Jadi ini satunya cabaran. Nah, dalam tuntutan ini kita naklah sentiasa berusaha agar tergolong dalam golongan orang yang sentiasa menyeru manusia kepada kebenaran. Ada juga orang tak ada upaya. Orang buat maksiat depan dia pun dia sengih gitu ya. Kata toleh ni adik-adik anak-anak jangan pakai ni. Sekurangnya tegur dulu. Masalah ni payah. Kau tegur ni entar dalam Facebook berapa lah tu. Nah, dia kata macam-macam. Ada orang kita buat di stadium malam. Dia kata buat apa ni tak faham. Situ tempat bola, bukan tempat pergi buat murabbi ke apa. Dalam Facebook. Dia kata bengong apa ni, kata buat munga agama dalam tu. Situ tempat bola, dia kata tu. Ni mana tahap mikir tu jauh doa. Ada pun baca Allah Akbar. Kita kena buat tempat ramah tu, biar tempat luas suruh ramah. Nak dengar pakat dengar murabbi apa dipanggil malam tu bicara murabbi. Kita nak cloud suasana tu.
Alhamdulillah 80% anak muda kita Allahumma wasalka hak tu guru tinggal tu balik semula. Dah sejuk tu balik semula. Anak-anak muda alhamdulillah mereka ni telah faham 25 tahun. Mana kalau kita ngaji yik Yayasan Islam Kelantan masuk dekat tahun 1 waktu tu ataupun kelas 1 dia sudah umur 25 tahun, dia sudah pas dah dari segi sanawinya dia ada berdirian Islam. Itu jasa kita. Kita tidak suruh wajah sebawa kik mai boleh tahu. Nah, kita suruh mereka tu rasa senang dengan Islam. Bangunkan dengan Islam. Selamatkan diri dia dengan Islam. Nak selamat keluarga dengan Islam. Itu yang kita nak. Nah, jadi di sini kita kena ada golongan yang sentiasa menyeru manusia kepada kebenaran dan menasihati manusia yang berbuat maksiat supaya diturunkan keberkatan pada dia. Ini kan dia ayat. Nah, syukuran kita sokong pakoh tu, sokong dah tu. Syukurannya gitu. Ini nak pakoh tu sih. Dengan ngajar tak si pakoh ada juga. Ngajar tu setiap kali setiap minggu maka tak sih. Syukuran menjadi sokongan kepada benda baik. Sebab inna Allah la yu'azzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarawna al-munkar baina zahranihim wa hum qadirun ala an yankiru fala yunkiruhu fa in fa'alu zalika azzaballahu al-'ammah wal khassah. Ini satu hadis. Hadis ni ayatnya kalau tidak ada penlibatan orang ramai, kalau tidak peka, kalau tidak ada langsung sensitivity apabila benda maksiat tu berlaku, dia jadi tak ada apa respon langsung. Maksiat pun tak apa, tak buat pun tak tahu, gitu je. Keadaan yang di mana Rasulullah kata innallaha la yu'azzibul 'ammah, sesungguhnya Allah tidak mengazab orang lain, orang ramai ni bi amalil khassah, dengan sebab amalan yang dilakukan oleh seseorang. Tuhan Allah Ta'ala kata, Rasulullah kata Allah tidak mengazabkan orang lain dengan sebab amalan yang dilakukan oleh seseorang. Ya kan? Apa tu, Allah Ta'ala tidak azab orang ramai kerana perbuatan peribadi seorang misalnya. Sehinggalah berlaku mungkar hatta yaral munkar. Tuhan tidak mari lagi kalau ada seorang peminum arak, dia minum rumah dia tidak nampak di khalayak ramai, Tuhan tidak mari malam lagi. Tapi kalaulah peminum arak tu ramai keluar mari dia buat jahat, kalau lama orang terpengaruh dengan dia, tersebar banyak maksiat, itu akan ada mari. Rasulullah kata hatta yarawna al-munkar baina zahranihim, sehingga berlaku mungkar dalam masyarakat dan mereka melihatnya serta mampu untuk mencegahnya. Dan dalam masyarakat mari banyak timbul macam-macam pengang-pengang tak comel, ataupun berpunca daripada dia tak semayang ke, berpunca daripada dia buat amalan tak baik ke, maka benda tu tersebar dalam masyarakat dan masyarakat tidak terasa tersentuh dengan perbuatan-perbuatan jahat yang dibuat oleh orang yang jahat ini. Wahum qadiruna ala an yankiru, sedangkan dia ada upaya nak melanggar dia, nak menghalang dia lok gitu. Kalau pakat lok belakang, kalau masyarakat kita rosak, kita pakat tengok saja. Nah, kalau ramai penjenayah kita bertengok saja. Nak sokong hukum hudud pun tak sah. Nah, dia tengok saja. Bahkan dia pula memberi pandangan-pandangan yang bersebaliknya. Fala yankiruhu fa in fa'alu zalika azzaballahu la'amma. Ini kita bimbang. Kalau dah benda tu sudah begitu meluah, melebar, tidak ada rasa sedikit pun mari merasakan benda itu tak betul, nak cegah, nak apa, Allah Rasulullah kata
fa in fa'alu zalika azzaballahu ammah wal khassa. Semua kena berlaku. Tak kira orang alim pun kena, orang jahil pun kena. Dia tidak mari pilih orang. Nah, seperti kata mari gempa bumi. 7 skala Richter misalnya. Kena habis. Apabila keadaan sesuatu maksiat sudah tersebar dengan luas. Kalau sesuasana terlampau banyak ketilisan duit negara misalnya, maka mari dah azabnya kena GST belakang. Asalnya ilah duit, bilion-bilion. Nah, maka dia pakai sokong juga, pakai nak juga. Boleh lah saya kata. Mengekal juga Allah begini. Aku mari azab untuk kamu. Apa GST? Tak boleh nak elok dah. Orang berniaga pun kena masuk, kita beli pun kena. Tak boleh nak lagi dah. Ni dia kata topik. Apa nak kata mana? Komputer kata boleh kena. Mak kata mahal apa dia kata? Ini azab. Nak mari lagu mana pula? Dah, nak mari lagu mana pula? Itu bergantung kepada sensitiviti kita. Kita faham ke tak faham? Apabila maksiat terlampau banyak, apabila sesuatu perbuatan itu telah tersebar dengan luasnya, Allah Ta'ala akan mari suatu azzaballahu al-ammah wal khassa. Semua orang kena berlaku. Sebab itu kita mesti berada atas dasar yang betul. Kita mesti mendetuk pada orang ikhlas, sehingga ada kesan-kesan baiknya yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada keberkatan. Berkat ni tunggu saya semua. Orang putih tak reti, orang barat tak reti, yang reti Islam. Kerana makan ikut tangan, ikut tangan kanan. Lo ni ramai lagi makan tangan kiri, menjelih besar-besar amal hati Allah. Kita kerak ke tangan, dia bubuh ke kiri. Jadi kita kerak ke kanan, makan kanan apa salahnya? Dia kerak kanan, ambil gerpupuk ke kiri. Berasa hebat. Itu cukup dah. Kerana bagi dia tak ada apa-apa. Kalau kita makan kiri pun manis juga, makan kanan pun manis juga. Ada kira manisnya. Manisnya buat apa? Buat macam kuning-kuning, buat tanjung. Ada tengok kiri pun manis, kok kanan pun manis. Naknya berkat. Berkat tu kita baca bismillah, kita masuk dengan tangan kanan, ada berkat. Jadi berkat ni orang Islam saja. Berkat ni untuk Islam. Orang tak bukan Islam yang tertib berkat tak berkat. Jadi kita tentukan bahawa hidup kita adalah jalan yang betul, benar, dan kita guna tenaga kita, guna akal kita, guna harta kita untuk kebaikan. Dan itu sahaja yang boleh menyelamatkan kita. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberi syurga. Sekadar itu dululah. Aku qawli hadza astaghfirullahi min jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرني ما نسينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.